Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama kami dalam Berita Semasa Dagang TV. Saya Muhammad Fairuz Zakwan bin Muhammad Bahtiar. Dan saya Muhammad Nabil bin Itnin. Kami bawakan rangkuman aktiviti dan pengumuman terkini yang berlangsung di Kolej Vocasional Perdagangan Johor Bahru. Kita mulakan dengan laporan program kebajikan sempena bulan Ramadan. Program pemberian sumbangan kasih Ramadan kepada pelajar yang memerlukan dan anak yatim telah diadakan pada 17 Mac 2026 bertempat di Surau At-Taqwa, Kolej Vocasional Perdagangan Johor Bahru. Program ini melibatkan seramai 53 orang pelajar yang memerlukan dan 13 orang pelajar anak yatim sebagai penerima sumbangan. Antara objektif utama program ini adalah untuk membantu pelajar yang memerlukan di samping meringankan beban mereka sepanjang bulan Ramadan serta membantu membuat persiapan berbuka puasa dan menyambut hari raya dengan lebih sempurna. Selain itu, program ini turut bertujuan memupuk nilai keprihatinan dan kasih sayang dalam kalangan warga dagang dengan menyemai sikap empati, tolong-menolong serta tanggungjawab sosial. Diharapkan sambutan Hari Raya Aidilfitri pada tahun ini menjadi lebih bermakna buat para pelajar dan menerima sumbangan serta dapat mengeratkan hubungan antara warga dagang dan pihak luar. Pihak penganjur turut berakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua penyumbang yang telah menjayakan program Kasih Ramadan 2026 ini. Seterusnya, Majlis Watikah Perlantikan Barisan Kepimpinan Kolej Vocasional Perdagangan bagi sesi 2026-2027 telah berlangsung pada 30 Mac 2026 di Dewan Dagang. Majlis ini dianjurkan oleh Majlis Perwakilan Pelajar Kolej Vocasional Perdagangan dan melibatkan semua barisan kepimpinan pelajar kolej. Antara objektif program ini adalah untuk menanam rasa tanggungjawab dan amanah dalam kalangan pemimpin pelajar, selain melahirkan pemimpin yang berdisiplin, berintegriti serta mampu menjadi teladan kepada rakan sebaya. Majlis ini turut memberikan pengiktirafan rasmi kepada pelajar yang dilantik sebagai badan kepimpinan kolej. Sasaran program ini merangkumi Majlis Perwakilan Pelajar MPP, Pembimbing Rakan Sebaya PRS, Rakan Pusat Sumber PSS, Majlis Kegiatan Dakwah Islamiah Kolej MAKDIS serta Jawatan Kuasa Kolej Kediaman. Lafaz ikrar pemimpin telah diketuai oleh Jafarizan anak lelaki Jele sebagai simbol komitmen dalam memikul amanah yang diberikan. Turut disampaikan ucapan oleh Puan Hajah Hasparina binti Abbas yang menekankan bahawa setiap tanggungjawab perlu dilaksanakan dengan penuh amanah serta mengelakkan diri daripada terlibat dalam kes disiplin. Beliau juga mengingatkan agar para pelajar memastikan kehadiran ke kolej tidak kurang daripada 80% serta sentiasa hadir tepat pada waktunya. Kesimpulannya, program ini mencerminkan kepercayaan dan tanggungjawab yang diberikan kepada barisan pemimpin pelajar. Diharapkan semua yang dilantik dapat menjalankan amanah dengan penuh komitmen dan bekerjasama dalam melaksanakan tugas yang diberikan. Majlis Penyerahan Slip Keputusan SPM 2025 dan MPAK 2025 telah diadakan pada 31 Mac 2026 jam 11 pagi bertempat di Galeri Dagang. Majlis ini turut dihadiri oleh Encik Muhammad Najib bin Saleh Elias Ali, Penolong Pengarah PPDJB, Pembangunan Bakat Murid. Tahniah diucapkan kepada semua pelajar atas pencapaian cemerlang dengan keputusan 100% NMS dan 100% lulus MPAK. Ucapan tahniah juga ditujukan kepada semua calon SPM 2025 Kolej Vocasional Perdagangan Johor Bahru atas kejayaan dalam peperiksaan serta pentaksiran yang telah dilaksanakan. Semoga kejayaan ini menjadi pemangkin untuk terus mencapai kecemerlangan yang lebih tinggi pada masa hadapan. Penghargaan turut diberikan kepada semua guru yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam membimbing pelajar SLDN Cohort 2024 dari awal sehingga tamat peperiksaan. Diharapkan 3 orang pelajar yang diraikan terus melakar kejayaan dalam kehidupan mereka pada masa akan datang.
Pemakluman kepada semua pelajar, keputusan penilaian akhir SBM Semester 2 bagi sesi 2025 akan dikeluarkan pada 2 April 2026 jam 10 pagi. Keputusan tersebut boleh disemak secara atas talian. Permohonan kemasukan Diploma Kolej Vocational Perdagangan bagi lepasan SPM ambilan Mei 2026 kini dibuka. Tempoh permohonan adalah bermula 15 Mac 2026 hingga 12 April 2026 dan boleh dibuat secara dalam talian melalui portal rasmi di Mohon TVET. Antara program yang ditawarkan ialah Diploma Teknologi Komputeran, Diploma Perakaunan, Diploma Pengurusan Perniagaan serta Diploma Kesetiausahaan Pentadbiran. Jangan lepaskan peluang untuk membina masa depan kerjaya melalui bidang TVET di Kolej Vocational Perdagangan. Layari portal tersebut untuk maklumat lanjut serta syarat kemasukan. Sebelum kami mengakhiri siaran, kami ingin mengucapkan selamat kembali ke kolej kepada semua pelajar. Teruskan usaha anda untuk mencapai keputusan yang lebih cemerlang pada masa hadapan. Kepada pelajar yang bakal menduduki peperiksaan, semoga anda dapat menjawab dengan tenang, fokus dan terbaik. Sekian sahaja daripada kami untuk kali ini. Terima kasih kerana bersama kami. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam dagang di hati.